Berapa ramaikah sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya gemar untuk menamakan beliau dan juga anak beliau dengan nama Abdullah. Dan di sini saya sebutkan 6 nama sahabat yang bernama Abdullah. Itu yang pertama, Abdullah bin Abbas. Yang kedua, Abdullah bin Umar. Yang ketiga, Abdullah bin Mas'ud. Yang keempat, Abdullah bin Zubair. Yang kelima, Abdullah bin Ummu Maktum. Yang keenam, Abdullah bin Salam, dan banyak lagi. Berapa ramaikah para sahabat yang menggunakan nama Abdullah sebagai nama mereka? Kita lihat di dalam kitab Subulus Salam karangan Imam As-Sun'ani. Beliau mengatakan lebih kurang ada 300 orang para sahabat menggunakan Abdullah sebagai nama mereka. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa jemput follow saya untuk perkongsian sirah yang lebih menarik. Wallahu a'lam.